kita tumbuh orang rakuh. Kalau dulu saya tengok rekod dapat RM33 je sebulan ladang sawit macam kawan asli. Sekarang ni tuan-tuan dan puan dapat RM900 lebih. Ya, tengok betul. Dulu tak ada sekolah menengah pun. Kita lawan minta dapat K9. K9 maknanya sampai tingkatan 3. Tak cukup, kita minta lagi sampai K11. Akhirnya dapat. Dulu berkelai elektrik pun tak ada. Dia betul. Dapat 12 jam. Kemudian bila saya jadi wakil rakyat, kita lawan-lawan, akhirnya dapat 24 jam. Tanah reda orang asli tidak pernah kurang pun daripada apa yang telah diputuskan oleh kita daripada dulu lagi. Jadi kalau ada orang kata tanah reda orang asli akan dirampas, akan diambil, sebenarnya tak betul. Jadi untuk kali kedua ini kita minta kepada Tingkatan Persekutuan supaya memberi peruntukan yang secukupnya. Kita tidak mahu peristiwa berulang 2 kali. Jalan elok, tapi tar nipis, akhirnya rosak, kita minta balik. Tetapi untuk kali ini, tuan-tuan dan puan, saya beranggapan dengan peruntukan 320 juta lebih, jalan yang dibuat ni jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini memberi kemudahan kepada tuan-tuan dan puan.